Pokok limau. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, jumpa lagi. Pokok limau kasturi. Okey, ada yang juga yang bertanya saya, nak kutip buah limau kasturi ni macam mana? Alah, nak kutip buah limau kasturi aja pun. Okey, tapi sebenarnya ada juga cara. Ada yang setengah. Kalau macam ni, kita hanya macam tu saja. Kita akan nampak dia macam rosak sedikit dekat buah tu. Sebenarnya ada cara dia. Kita boleh buat macam ni ataupun kita gunting sedikit di hujung dia macam ni. Okey, buah ni kalau kita ambil cara macam ni, dia boleh tahan lama sedikit. Kalau kita letak buat balik dekat dapur tu ataupun kita letak dalam peti ais untuk kegunaan mungkin beberapa hari lagi, dia lebih tahan lama. Jadi pokok ni pun kalau kata kita cara ambil yang macam ni, dia tak rosakkan pokok. Selama ni pun saya ambil dia macam ni, biar bertangkai sedikit, dan di hujung ni pun dia akan tumbuh tunas. Jadi kalau kata ada masalah untuk daripada pokok buah ni jadi terbantut, itu tidak ada masalah. Dan selama ini pun inilah cara yang saya ambil untuk ambil buah limau kasturi ni. Okay, Assalamualaikum.